Assalamualaikum dan selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam podcast Geliga Suara. Nampak tak suara-suara wanita kita pada hari ini? So, macam biasa, saya Fizi Skema akan mengendalikan podcast kita pada hari ini. Dan sama saya hari ini adalah tiga panggil apa? Tiga gadis. Gadis sudah tahan. Okay, sebelah kanan kita ada siapa? Mazia Zaras. Saya Mazia Zaras. Ya. Nak panggil umur ke saya? Boleh. Umur saya 27 tahun. Kena umur ke? Tak payah kot. Dia nak beritahu umur. Okay? Itu sajalah. Itu saja. Alright. Next. Sebenarnya? Saya Mekaku. Oh, Mekaku. And next. Hai, saya Miss Raihan. Ya. So minggu lepas kita ada Miss Raihan. So hari ni kita ada penampilan yang baru lah. Ada Mazia dengan Mekaku. So minggu lepas kan kita ada cerita pasal cenggong. So kalau yang korang baru masuk kan, kita ada cerita pasal cenggong. Apa itu cenggong. Banyaklah feedback yang positif. Diorang nak tahu juga apa tu cenggong. Tapi hari ni kita tak cerita pasal cenggong. Hari ni kita tukar. Kita main berdasarkan ini. Nampak? Nervous pula kita. So dia macam ni. Hari ni kita akan cerita berdasarkan apa yang ada kat dalam. Okay. So setiap orang kena ambil satu dan cerita. Adakah anda bersedia? Dah. So kita siapa nak mula ni? Sedia. Siapa yang nak mula dulu? Yang paling muda lah. Kanan lah. Yang paling muda. Yang paling muda siapa? Kanan. Ni lah kanan. Kanan beliau. Kanan lah. Kanan lah dulu kan. Okay, kita start dengan Mazia dulu lah. Okay lah. Bismillah. Bismillah. Sila bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda pula ni? Oh. Suka dating dengan pasangan dekat mana? Kenapa pilih tempat tu? Sekejap, nak fikir. Suka dating dekat mana? Dating dekat mana? Oh mama. Itulah, banyak sangat tempat dating kan ni. Sebelum kahwin lah, Sebelum kahwin kita orang suka dating dekat apa yang banyak monyet tu Apa? Zoo? Bukan. Oh, Taman Melawati. Yes, Taman Melawati. Yang Bukit Melawati. Bukit Melawati. Bukit Melawati. Taman Melawati. Kenapa pergi dating kat tempat yang ada banyak monyet? Sebab ni macam adventure kot. Kena naik bukit. Lepas tu Dia nak pergi dating, dia nak pergi mana? lepas tu dia macam nampak view cantik kan kat situ. Ada nampak laut. Nanti takutlah monyet baca. Gitu. Kan sweet-sweet gitu. Kau nak moment tu lah sebenarnya. Itulah kau jadi. Taklah sebab perjalanan tu jauh kan. Jadi macam sempatlah nak borak-borak, nak kecap each other. Yalah, betul. Gitu. Okay. Nanti tersalah. Abang, monyet. Ada monyet sebelah kan? Yang mana? Sebelah mana? Sebelah lah. Dia punya, kan dia dating kat tempat yang ada banyak monyet tu. Okay. Tak. Sebenarnya, saya last lah. Seram tu loh. Tu nak skip. Lah. Saya kan, Uish. Curang itu pilihan. Tapi kenapa ada pilih untuk curang juga? Kenapa tak nak lepaskan pasangan yang sedia ada? Berat soalan ni. Berat. Kenapa tak lepaskan pasangan yang sedia ada? Siapa yang curang? Saya ke dia? jawab je lah pada saya. Persepsi sendiri. Persepsi. Persepsi Mengikut research saya kan. Wanita yang takut untuk melepaskan lelaki ni sebab dia ada satu education. Okay, teruskan. Dia ada satu perasaan kehilangan, takut kehilangan. Dia tak pernah, boleh katakan dia ni tak pernah jumpa sesiapa. So bila dia dah jumpa seorang lelaki ni, he's the one. Tak kisahlah kau kena pukul ke apa ke, dia tak akan lepaskan. Sebab itu dia punya persepsi terhadap lelaki. Betul lah, diorang kata kalau curang tu dia terus nak cerai, perempuan tu terus minta cerai. Kalau takat kena pukul tu setakat boleh tahan gitu, betul tak? Betul.
Ada, saya pernah jumpa orang macam tu. Dia walaupun kena pukul pun dia tetap. Yes. Ya. Sayang. Tak apa, dia marah kejap je. Saya lama tak orang. Tak semua perempuan tahan lah. Ya, tapi betul lah kan. Kesian. Tentu, Tapi kalau Abang Fizi macam mana? Saya Lepaskan ke tak? tergamaknya kau. Saya tak payahlah kan. Saya banyak cerita curang ni. Terusnya. Seram. Buat laju sikit. Itu je kan? Tu je lah. Alamak. Cukup lah tu. Kenapa dapat gaji sebulan sekali tapi habis seminggu saja? Patutnya buatlah gaji seminggu sekali. Kenapa nak tipu? Bincangkan. Faham tidak soalan tu? Kenapa dapat gaji? Oh, maknanya Faham tak? Tak faham. Kan dapat gaji sebulan sekali. Tapi kita habis gaji tu tak sampai pun sebulan, seminggu. Patut bagi gaji tu ikut yang kita habis tu. Kalau 2 hari gaji, bagilah 2 hari. oh. Jawab je lah. Sebab kenapa nak tipu tu soalannya. Kenapa nak tipu? Kenapa nak tipu? Sebab sebenarnya dia harap bagi gaji sebulan sekali tu habis sebulan. Tapi korang yang habiskan dulu seminggu. Dia macam mana gaji bulan ni? Sebab saya bukan kerja yang dapat gaji bulan tau. So macam ada perasaan orang dapat gaji bulan? Dia macam mana perasaan menanti kebulanan tu? Aduh. Tak, dia Macam mana? kalau saya dululah. Dia belum sampai gaji tu dah ada list dah. Yeah. Itu yang seminggu list tu. Seminggu tu saya tak ada list tu. Betul. macam Saya tu. macam tu. Habis kalau 30 hari ni tu, macam mana perasaan tu? Sebab macam saya gaji hari. Dia Kita shaking. Shaking lah. Shaking, oh. Betul lah kan. Macam terfikir-fikir bila lah nak gaji ni. Kalau habis tu habis kan. Kena survive lah, kena pandai manage duit lah sebenarnya. Payah juga kan duit ni kan. Betul. Melainkan sebulan dia tu berkepuk-kepuk. Itu Lain lah nak. kalau sebulan tu berkepuk, lain lah kan. Sebulan tak habis-habis. Tak habis-habis duit dia. Dah belanja pun tak habis-habis lagi. Aduh. Tu payah tu kan. Cabar soalan ni. Cabar kan. Saya pula. Awak pegang. Okay. Tak bayar, sama je. Oh tak. Share lebih. Awak lebih kurang macam podcast yang tu, minggu lepas tu. Oh tak kenal, Dia macam saya tak buat kenal. dia macam buat kelakar tak jadi sangat kan. Ada kena? Tak ada. Tak ada. Kena soalan macam mana? Apa kelebihan anda? Bakat yang paling terror sekali. Ya. Ya ke saya? Betul, baca lah tengok. Nak Ji. Senang Saya kata, Okay, apa kelebihannya? Saya ni, kelebihan saya adalah saya boleh psycho orang. Itu kelebihan. Wow. Seram. Nampak tak kelebihan? Psycho. Saya boleh pengaruh orang ikut cakap saya. Contohnya? Contoh je. Contohnya? Macam lepas satu apa? Lepas satu. Tengok awak boleh ikut saya. Saya boleh psycho orang Saya macam dapat tu. merasakan dia. Awak tengok awak nampak macam terbela-bela kan? Sekejap saya nak check akaun bank saya. Saya boleh tahu akaun bank. Ya. Berapa? Kalau macam awak kan, Tahu nombor ke berapa duit dalam tu? saya boleh tahu duduk. Saya boleh silakan. tahu macam awak kan. Macam bank awak ada macam ada orang jaga. Siapa jaga? Pegawai bank lah. Pegawai bank lah. Kan? Apa? Dia ada orang jaga. Nak tahu jawapan dia? Selepas ini. Nampak tak kelebihan saya? Okey, seterusnya. Mazhar. Fish. Bismillah, jangan merepek-repek sangat ni. Yelah, ni. Gupik. Describe orang sebelah kanan anda. Ni lah, Miss lah. Alamak. Miss Raihan seorang yang tegas, periang, cool. Cool. Apa lagi? Jadi? Dia seorang yang supportive juga. Sedih. Sebab dia lecturer kita, jadi dia sangat supportive lah. Gitu. Sebab tu kita terpaksa puji. Apa benda yang awak tak suka dekat dia? Apa yang tak suka?
Alah mesti tak kasi. Macam ni je. Jahat lah soalan. Orang Tak, tak tak, bisa. Kan dia lecturer awak. Lepas tu mesti masa mengajar dia lambat ke ataupun dia sila hantar buku pada tarikh. Tak ada gitu. Saya rasa tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau dia suruh siapkan jurnal ke apa ke? Kalau tak Buat siap. je lah sebab kelas dia sangat fun. Jadi macam tak ada pressure. Oh, semua kelas dia memang banyak kipas lah. Fun tu buat apa? Itu fair. Oh, fun. Oh, salah. Fun. Oh, fun Dia Ya. ajar apa? Dia ajar apa? Ada playground kelas korang? Ha? Ada playground tak kelas korang? Playground tak ada. So tak fun lah. Dia ajar apa? Nikah awak kanak-kanak. Yelah, pendidikan Oh, kat dia kanan. awal kadang-kadang. Ha. Oh, memanglah kena fun. Yelah, main dengan budak-budak. Main dengan budak-budak. Dah juga batch dia dah lembut sikit. Kena Ya. tanya batch patin. Kalau batch Batch tu. atas, dia garang Batch sikit lah. Oh, macam tu Dia garang sikit. Betul. Normal memang macam tu. Ya Macam betul. tu lah. Semakin meningkat usia je, kita taklah sampai tua. Ha. Semakin meningkat usia, semakin lembut sikit lah cara mengajarnya. Oh, Gitu. Okey lah kalau lembut kan. Ada setengah cikgu ni, lecturer ni, dia masuk je semua diam. Cikgu Betul lah. bisu. Dia tak belajar dulu. Kau tak sampai. Korang ni tak gelak lah. Oh macam tu Seterusnya. Saya lagi. Dah. Apakah gosip yang terakhir anda baca? Saya tengok Amira Osman. Ada dua jalan cerita. Ni lah lagu baru dia apa? Bila kahwin. Kahwin minat kahwin. Kahwin aku dah kahwin. Yeah. Dia gosip pasal apa? Ngapa tak ambil? Dahsyat Dia betul ke? Betul ke apa? Ya, betul lah. Tapi dah mak dia jumpa, adik dia jumpa. Mak siapa? Mak Fatah. Mak Fatah? Dia jumpa? Awak tahu? Dia berjumpa dalam satu Pergi majlis. usrah kan. Majlis ilmu. Pergi majlis ilmu belajar bersama-sama. Gitu. Yo, sampai ke situ orang tahu Sampai mak tu. Cerita lah. Betul? Lepas tu, tak tahu lah. Ni tak boleh cakap lah. Cakap Sebab je dia lah. ura-ura. Tak, ura-ura lah kita cakap. Pasal dia ura-ura. Dia, tak tahu lah. Tapi ramai lah macam kawan-kawan Amira Osman ni backup. Setuju. Agree. Lulus. Sebab diorang sweet kan. Fatah dengan Amira. Tak tahu kan? Ha? Tahu pasal Fatah dengan Amira macam tu je lah. Just tahu mereka dikenakan tu je. Sebab saya tengok Pak Ma Western. Tapi tu kata diorang bukan ni ke macam marketing je. Bekerja bersama. Ha. Tu Nama cikgu- tak marketing dia. cikgu pun Marketing dia ni. terlalu apa Tapi macam? dia kata hanya berkawan, hanya bekerja bersama saja kan. Macam normal bila orang tu bekerja dengan siapa-siapa pun mesti akan dikening-keningkan. Dia dengan ni lah. Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Tahu tak siapa? Siapa Kalau tahu? tak boleh, Aduh. alah kita tahu lah. Alah, apa ni? Sorry, Dia tak tahulah. Bukan, Tak boleh, tak boleh. Siapa? Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Tak apa. Kembali sampai sini. Kabir batia. Siapa? Siapa? Syed Sadiq. Oh ya ke dia? Oh, ya ke? Gambar lima Yang tu pun yang tu pun sweet juga tu. Sebab dia kahwin lah. Oh, itu dengan Bella pula kan? Yeah. Syarat. Awak tu awak tak baca? Tak best. Tak best Tu politik. Tapi dia kan ada Politik. Dia kan macam ada yang Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Tu je saya. dia dengan itu kan, dengan tu kan. Dengan siapa tu? Kan? Tak asli lah. Bella. Yalah. Dia tak boleh cakap aku kuat. Saya tak tahu. Nanti kena sama nanti dengan macam Imran Bat. Tak, kita tak cakap benda ni. Saya Kita keluar- just- Itu isu baru ke? Ya. Siapa? Orang buat tu. Sebab dia Oh, sebut dengan nama. ni Tapi saya pun sebut nama. Tapi Pip. Tapi yang tu apa? Yang tu macam dia cakap bad words kan. Dia lah dia nak gurau sebenarnya. Tapi itulah kan. Tapi sebab orang kata ramai je orang nama tu. Kenapa yang trigger tu seorang tu je? Yalah. Awak tanggungjawab lah. Sebab Siapa orang- awak sebab tu? Pip.
Lagi gosip apa? Tadi ada Ya, tu cukup gosip dia. Terusnya? Sebenarnya tak dapat soalan tu. Oh, tak baca gosip ke? Ini baca. Tak ada lah juga. Apa yang anda suka tapi kena cerita dalam bahasa Inggeris? Wow. 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 Sesuai lah. Selesai. Sebenarnya tak dapat Silakan. aku. What I like the most? What do you like? What do you like? What I like? Your What activity, your what Manza? Your free time, what you do, what you like. For now, I don't have any free time. Oh, Because I have two little cute si comel. So there's no free time for me. Okay, so what I like the most for now is I know your husband, right? boring. inclusive. Dia tiba blur. What I like the most Any sport or hobbies? hobbies. I love sharing actually. Sharing. Sharing my knowledge. Oh. Now she create the PDP. You know PDP? I know. Yes. The She module. created it, the module. I know. Okay, continue. Because What you're module? teacher. Because you're teacher. Yes, because you know. Kena muka saya tadi. Macam. Okay, but my hobby previously, I love sports, I love traveling, I love food, and I love a lot of things, volunteers when I was a bujang. Oh. And So now after I you have- married, you I have cannot to stop spend your time to. for that. Yeah. Yes. 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 Be very There's no honest. time. You have no time. I have no time Okay, yet. okay. Maybe in future. Tiba kan dia ada forward dia cakap sini. Tak dah. Tapi soalan Yelah, awak pegang. So dia cikgu. That's right. Correct. Cepat sikit. Allah panjangnya. Panjangnya. Cikgu atau lecturer yang unik atau tak suka, tak perlu mention nama, cerita je karakter dia. Ada. Saya ada satu cikgu tau masa sekolah menengah. Cikgu ni nama dia okey. Cikgu ni saya kata, saya bagi tahu ni dekat sekolah menengah ni mesti ramai tahu sekolah cikgu ni siapa. Cikgu ni saya bagi tahu nama sekolah. Saya dulu sekolah menengah Seri Titi Wangsa. Dekat Titi Wangsa tu. Saya sekolah lelaki. So cikgu ni dia ajar sejarah. Okey. Bila dia ajar sejarah, dia akan buka buku dia ajar sejarah. Setiap kali dia alih buku tu kan, dia akan pasal hidung je dia. Dia je. Buka je. Unik tau. Unik gila. Tak ada orang tegur ke? Nak tegur sebab macam mana nak tegur? Cikgu buat apa tu? Tak ada. Macam zaman Cikgu ada zaman tu lain. Cikgu boleh Dia macam fail lah. Dia macam dia letakkan dalam hidung dia selap buku. Cikgu tu pertengahan umur ke ataupun muda? Tak, dia- Of course lah ya. Tu Dia sikit. tua. Tapi dulu tak ada lah cikgu muda. Sekarang je macam ramai cikgu muda. Betul ke? Sekolah rendah cikgu muda. Cikgu Amat. saya pula girl school. Cikgu semua perempuan. Ada tak cikgu yang unik sikit perangai dia? Cikgu saya dia suka ni. Ketuk whiteboard. Ketuk? You unik ke tu? Dia macam pelik lah. Dia ajar. Ketuk whiteboard. Ajar. Apa yang unik ketuk whiteboard? Unik apa pelik lain Tak Yang ketuk kita saya tak bagi tahu lah benda tu besar kan. Ya. Dia ketuk whiteboard. Kenapa suka dia ketuk? Dia suka, tak tahulah. Dia mengajar je kan. Dia tulis kan. Nanti dia ketuk. Oh, dia nak attention je lah. Tek macam tu Tapi je dia lah. tengah menulis. Kita orang nak buat apa lagi. Organization. Kan? Oh, ya ke? Saya ada lecturer dulu. Kita orang siap tanya. Kita orang siap buat apa sebelum dia masuk kan. Teka, doktor tu pakai baju apa? Merah. Dia masuk merah. Dia memang ada elemen merah. Misalkan dia memang ada elemen merah kat badan dia. Baju dia kalau nak oren-oren pun ada dia merah. Spek dia ada elemen merah.
Lelaki. Perempuan. Favorite colour lah tu. Dia memang merah. Kalau lecturer saya ada art normal sikit. Art normal ni macam mana? Saya dulu kat universiti saya ambil, orang ambil apa? Major lagi, ambil lagi satu apa? Minor. Minor kan? Selain daripada apa yang kita punya major tu kan? Kan? Betul. Minor saya psikologi tak normal. Saya ambil lakonan. Lepas tu saya nak belajar psikologi tak normal. Lecturer tu masuk. Tahu tak yang kuliah yang duduk macam kuliah yang daripada bawah macam tu kan? So biasa lah, masuk-masuk kita duduk belakang. Lepas tu lecturer tu masuk. Depan tak penuh lah. Depan tak penuh. Dia kata, nama saya sekian. Dia kira sampai 3, sila penuh orang ke depan. 1, 2, 3. Dia keluar. Awak bertanggungjawab dengan kelas. Dia keluar. Siapa? Maksudnya lecturer tu keluar. Dia suruh duduk depan. Yang bertanggungjawab tu siapa? Awak semua lah. Student lah. Dia suruh penuh orang ke depan. Dia kata, saya kira sampai 3, sila penuhkan kursi di depan. 1, 2, 3. Awak semua bertanggungjawab dengan kelas. Dia keluar. Saya rasa dia nak curi tulang tu. Kan, saya belajarkan psikologi tak normal. Doktor psikologi memang Maksudnya dia tak masuk balik ke? Maksudnya dia tak masuk. Maksudnya kelas tu kita orang bertanggungjawab. Maksudnya dia tak cover dah kelas tu. So korang buat apa? Macam tak pujuk ke? Tak ada, saya cantik lah. Dia tak masuk. Kita lagi suka. Sebab saya masa sekolah rendah, ada cikgu tu dia macam merajuk tau. Sebab kita orang buat apa, bising ke apa tak tahulah. Tak ingat. Lepas tu dia merajuk. So kita orang ni ramai-ramai pergi pujuk dia. Hello. Macam apa lah. Masa sekolah rendah macam dia bagian mana? Sekolah rendah. Dia bagian tu lah. Macam dia macam tak ingat dah macam mana. Tapi dia masuk balik lah kelas tu. Dia kesian kot tengok kita orang. Bila dah merajuk, masuk balik kelas dia jadi macam lain lah. Yelah cikgu dulu suka merajuk. Kenapa? Sekolah rendah. Mental tak kuat. Cikgu dulu ke? Yelah sekolah rendah kan macam huru-hara sikit kan. Macam tak dengar cakap kan. Aku sekolah menengah. Zaman saya tak sempat cikgu nak merajuk. Tak ada mana. Yalah betul tu. Nak merajuk-merajuk Ke cikgu tu sebenarnya nak balik bilik guru je. Nak perhatian. Astagfirullahaladzim. Dah kahwin cikgu tu dah kahwin masa tu? Lapar tak juga. Lah. Perempuan Perempuan lapar tak boleh dipisahkan. Perempuan kalau dia lapar dia macam saya pun tak ingat nama dia. Setuju. Ya, saya setuju. Awak punya lelaki memang pancua dia pasal makan. Tu dia okey. Perempuan lambat sikit habis. Habis apa? Tapi saya ada satu lagi. Lecturer saya, dia bukan lecturer saya ambil lakonan. Ada satu lecturer seni lain, dia seni halus apa kan. Masuk dekat tempat belajar tu, masuk dekat kawasan kelas dia kat atas. Budak tu dia campak dia punya kerja seni. Pecah. Betul? Balik. Aku tahu kerja seni halus tu yang nak kena buat detail-detail tu pecah. Buat balik. Cucuk lagi. Lecturer gila. Memang lecturer hati kental kan. Memang lah. Saya tak pernah dapat. Tapi ada macam sahabat saya ada juga. Dia macam buat aduan lah. Tapi bukan batch saya lah. Sebab kita orang macam okey lah. Bukan. Kita orang dulu bukan baik. Kita tak terasa sangat. Walaupun ada macam tu. Kita orang macam jalan je. Redah je. Budak-budak zaman sekarang lah. Yang macam lembik. Kau sentak sikit. Kau sentak. Faham. Okay, so itu saja. So kita dah habis pusingan yang pertama. Alright, seterusnya. Lepas ni kita nak main satu lagi segmen Jeda Sana. Jadi kita akan main teater game. Kita kena pusing kan ni? Ya, kita pusing. Kembali selepas ini dalam segmen Jeda Sana. So kita dalam segmen Jeda Sana. Alright, so hari ni kita nak main teater game. So ini agak besar sikit lah gerakan. Alright, so kita akan main teater game yang pertama, iaitu teater game Fokus. Semua sekali buat Fokus. Miss buat Macam air sikit. Alright, so kita memerlukan 2 orang. So siapa dulu? Fokus. Okay. Ya, buka. Jangan buka.
Awak nak pergi mana? Tak betul sini. Oh. Betul. Okey, menghadap. Alright, so kita akan main satu game theater focus. Macam ni Okay, so mula-mula kita cakap 1, 2, 3. 3. Ulang balik. 1, 2, 3. Okay, itu saja. Alright, ready? 1, 2, 3, action. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cut. Okay, masih boleh fokus. Masih boleh fokus. Alright, kita tambah sikit Okay, bila satu macam ni. Dengan kepala-kepala dia. 1, 2 macam biasa, 3 macam biasa. 1 saja macam ni. Okay. Right? 1. Dengan sebut 1. Okay, ready? Okay. Action. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah terganggu kan? Dah terganggu fokus kan? Dah terganggu kan? Okay, kita masih lagi dalam game yang sama. Okay, tadi kita ingat 1. Okay. 2 macam biasa, 3 tepuk. 1, 1, 2, 3. Alright, ada 2 perbuatan, 1 perkataan. Okay, ready? Ready? Ready. Ready? 3, 2, 1, action. 1. Sabar. 1 je. Sikit lagi. 1, 2, 3, action. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Betul lah, betul. Tak, dia cuma dah ready dah. Alright, itulah tentative focus. Okay. Next. Tapi masih orang saya. Saya. Okay. Fisik tak? Tak boleh. Alah. Biar saya ni. Alright. Kita akan main tentative focus. Okay. Cuma sekarang ni tentative focus ni agak macam abang minta. Alright, kita akan main CV3. CV3. Okay. Okay. CV3. Maksudnya 1, 2, 3 kena sebut pokok. Maksud kena dekat CV3 tu pokok. Okay. 3, 6, 9. Okay. 1, 2, pokok. 4. 5, pokok. Okay, boleh. Ready? Dah main game ni. Okay. Dapat sikit. Okay, ingat pokok bukan rokok. Okay. Pokok. Okay. 3, 2, 1, action. 1, 2, pokok. 4, 5, pokok. 7, 8, pokok. 10, 11, pokok. 13, 14, pokok. 16, 17, 18, pokok. Okay, bagus. Okay, untuk title game fokus ini bagus. Okay, so sekarang buat yang nombor 2, title game fokus. Masih lagi title game fokus. Okay, so sekarang ni betul-betul fokus. Okay, title game fokus ni macam ni. Kita main title game macam ni. Macam tadi, tepuk tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulang je balik Okay, ready? 1, 2, 3, action. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Okay, cut. Okay, senang kan? Alright, so tambah lagi. 1, macam biasa. 1, nombor 2, 2. 3 macam biasa. 1, 2, 3. 1, 2, 2 je ada perbuatan. Okay, ready 1, 2, 3, action. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, cut. Bagus. Okay, sekarang ni 1 macam biasa. Cakap je. 1, 2. Tapi 3 terkejut. 3. Je. 3. 1 biasa. 1, 2, 3. Dia kena macam tu Ready? 3, 2, 1, action. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Okay, bercakap je. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, go. Alright, jom. Sini. Okay, itu tactical fokus. Dah fokus lah. Bukan kan? Belum main ni. Belum lagi, ada lagi. Okay, selanjutnya kita akan main satu lagi tactical game. So, kita akan main 2 orang juga. So, Mekah balik lah. Mekah dengan Miss lah pula. Okay.
So kita akan pandang ke depan tak apa? Okay. Okay, yang ni kita ada lakonan sikit Aduh. Alright, so kita akan main penjual dan pembeli. Siapa pembeli dan penjual? Kosong? Penjual, pembeli Okay, so pembeli nak bagi tahu, komplain dekat penjual barang yang dia beli dah rosak. Penjual kena teka barang tu apa. Pembeli bagi hint je barang tu apa. Biar dia teka. Boleh? Faham? Okay, kita cuba dialog sendiri. Okay. Okay, kita mulakan. So jumpa dengan penjual semua buat dialog tu sendiri. Okay, ready? 2, 1, action. Makcik, apa ni? Makcik. Apa jual benda rosak ni? Apa ni makcik? Saya dah tak nak dah beli dengan makcik. Kenapa? Dah berkarat masalahnya. Dah berkarat tu lah. Macam dah kena pilih kegajian tu. Pilih juga. Yelah makcik, itulah yang paling cantik, yang paling mengelik sekali makcik. Mengelik je. Tapi berkarat dah ni makcik, macam mana saya nak pakai? Benda berkarat. Gelang tu yang gelang. Apa pula makcik? Makcik ni jual gelang pula pasal bila makcik jual gelang? Makcik, pasal pakai nak raya nak pergi kenduri. Pakai benda-benda penting sekali ni makcik. Pergi kenduri? Benda je kecil je makcik. Apa makcik jual benda berkarat ni? Awak dah beli berkarat. Makcik tahu yang baru dah. Kasut tu. Saya tak pakai dekat kaki makcik. Awak pakai kat mana? Saya pakai dekat dekat kepala lah. Pause. Okay, Mazia bantu penjual ini untuk teka juga. Okay. Awak juga tolong lagi. Tapi carry on scene yang sama. 3, 2, 1, action. Saya boleh teka je apa. Boleh. 3, 2, 1, action. Saya pilihkan dia lah makcik. Hari tu dia Awak jual brush yang ada karat. blush ke? Ya betul. Masa-masa. Nasib baik dia masuk. Okay, dapat. Simple. Okay, sekarang tukar. Siapa pula? Miss masih pembeli? Penjual. Saya jual. Jual lah. Ini pembeli. Pembeli kena bagi tahu hint barang tu apa Penjual kena teka. Okay, ready? 2, 1, action. Teka, datang lagi. Yang paling tak puas hati lah saya. Kenapa? Itulah saya datang sini beli. Tu patah pula. Allah, macam mana boleh pakai sampai patah? Alah, saya bawa balik masuk dalam beg. Lepas tu jalan-jalan buka keluar nak guna patah. Nak guna untuk apa? Kenapa nak guna dia? Yelah kan nak masuk sekolah hari ni. Dah, berapa batang patah? Satu aja. Tak boleh buat banyak, beli satu je. Ada patah. Nak bagi siapa? Nak guna cikgu dia ke anak muridnya? Saya beli cikgu lah. Saya cikgu kat sekolah. So barulah semua beli baru-baru. Beli sebatang je? Sebatang je lah. Ada patah lah. Pen ke? Pen tak. Pen selalu saya beli sekotak. Sebatang je saya beli? Ya itulah. Lepas tu first day kelas saya nak guna. Ambil lah keluar. Patah. Lah, cikgu nak guna dekat mana? Dekat meja ke, dekat buku ke, dekat whiteboard? Yang saya beli tu yang untuk kat buku aja, yang kecil. Kalau besar tu kat whiteboard lah. Ya, besar mana dia? Macam ni je. Macam ni je? Macam ni je. Saya tidak ada patah dia banyak ni. Pensel ke? Bukan. Saya guna untuk garis-garis. Untuk garis. Kenapa cikgu beli pembaris yang tu? Alah. Cikgu patut beli pembaris biru. Betul. Tiga saya ada patah. Pensel ke apa? Tukar. Apa pula? Okay, saya je. Alright, masih lagi penjual dan pembeli. Okay. Cuba cari barang-barang yang agak rare sikit lah yang kita nak. Dia dalam proses ni dia nak cuba teka tu yang best. Macam tadi patah dari sini lain. Alright, kita teruskan lagi walaupun ada gangguan bunyi. Kita tak tahu kita juga. Pembeli penjual Okay. Ready? Tu dah dapat barang. Buat action. Sekejap, siapa yang pembeli ni? Saya beli. Dia pembeli dia jual. Okay. Saya tak dapat barang lagi. Cepat dapat.
Okey lah, boleh lah. Boleh. Okay, 3, 2, 1, action. Mazhar punya beli kau lagi. Aku geram lah dengan kau ni. Aku tak nak dah beli dengan kau. Apa masalah kau ni? Yelah, kau jual-jual senang je. Jual murah-murah. Kita kan berkualiti barang kau. Aku jual barang-barang yang penuh orang kata berharga. Apa yang berharganya? Aku buka je dari plastik yang kau jual tu. Aku benangnya tak bagus. Apa benda yang kau Barang yang kau jual lah. Barang apa yang kau beli ni? Kau nak guna Apa yang kau jual? Kau nak guna dekat mana? Selalu benda ni bukan aku yang nak pakai. Kimi yang nak pakai. Apa? Apa dia? Aku belikan untuk boyfriend. Oh, benang ke? Benang dekat kain tu koyak. Kain lah ni. Dia sejenis kain. Kain apa? Dia bulat lah. Bulat. Kain apa Yelah, kan dia panas kat luar. So dia kena lah pakai kain bulat ni. Yang tempat letak kamera tu ke? Bukan. Bukan. Okay, pause. Please masuk. Tolong bantu. Jadi pendengar juga. Okay, so. Okay, action. Hujan-hujan kita pakai tu ke? Ya, tapi dia tak ada batang macam ni. Memang kalau panas lah selalu pakai. Hujan nak pakai. Topi tu. Ya lah. Ingatkan payung ada panggil topi. Topi yang bulat. Jadi tadi jual barang lain ni. Alright, good Good. Alright, itu saja Jeddah Sana. Kita jumpa lagi selepas ini dalam podcast Geliga Bersuara. Ya, kembali lagi kita dalam podcast Geliga Bersuara. Tadi kita dah settle Jeddah Sana. Kita banyak tadi main game. Hoi, memang ke laut semua. Orang tahu, lama tak main theater game. Muka macam blur gila. Oh, busy atau apa-apa. Tengah gaduh. Ni rumah. Waduh. Wow. Apa hal? Dia memang macam ni. Sebab tu nama dia Mekar Kun. Sorry. Kun fayakun. Kun fayakun terus. Okay, so kita macam biasa kita sambung balik lah cerita dalam balang. So, Okay, this time start from there. kita kembali lagi. Bismillah. Take time. Take time. Apa nasihat orang yang sedang dalam kesusahan sekarang? Okay. Memang dapatkan aku benda-benda ya. Dia macam nasihat kan. Itu sesuai lah. Kesusahan apa bagi satu kesusahan? Sekarang ni kan dalam rumah tangga kot. Dalam rumah tangga. Sebab sekarang ni kan topik curang-curang macam tu. Kalau kesusahan dalam rumah tangga, yang selalu saya share dengan kawan-kawan, apa-apa pun taat nombor 1 lah. Kan? Kan tu kadang-kadang bila cakap Taat dengan siapa? taat dengan suami tu lah. Kan? So biar tiba suami sangat ni kan. So biar dia buat keputusan dulu dan kita follow. InsyaAllah dengan taatnya kita pada dia, Allah akan ilhamkan dia untuk dia buat apa yang dia nak, yang sepatutnya. Yang tu. So kalau rasa susah sekarang ni, percaya pada pada suami yang tercinta itu yang satu hari dia akan bawa kita keluar daripada kesusahan. InsyaAllah. Amin. Tak ingatkan dia cakap tadi akan bagi suami keluar ke apa. Ingat dia nak bagi peluang pada suami Apa? cari kahwin lagi satu. Itu cara. Itu lain. Itu balik. Itu suara dia pun lain. Terus jadi tu. Tadi elok-elok bagi nasihat tu. Dia terus Itu. cengeng terus Okay, Bazah. Kau Tak. Maziah lah. Ikan sana. Gaduh. Malah ya. Ya. Bismillah. Dalam podcast ni siapa paling cantik? Sebab apa bagi tahu macam tu?
Yes, nak tanya soalan ni. Nanti kalau cakap kata angkat bakul. Dia dah kata dia nak puji dia sendiri lah. Lah dengan lighting. Tengok lighting episod ni bagus tau. Kita ada apa? Sponsor lighting Tapi memang sebenarnya. function lah. Betul lah. Macam kan? Memang nampak cantik lah. Cantik. So siapa yang paling cantik sebenarnya? Awak lah. Ya. Betul. Siapa ada komen lain? Tak, Silakan. sebabnya dia tak ada pilihan kan. Saya pilih saya. Yelah, saya cakap tak ada pilihan. Sebab tak pilih awak. Sebab awak rasa awak cantik dalam podcast ni. Cuma tengok kat kamera. Tadi saya tengok kat gambar saya. Cantik tu. Cantik. Macam tu. Dia puji diri sendiri sebab dia nampak dalam kamera. Oh. Sebab lighting episod ni memang mantap. Mantap lah. Dia nak puji lighting tu. Terima kasih Encik Lighting. Terima kasih. Ilmu gantung. Okay, next. Hafizia. Cantik tak? Oh, saya? Oh, saya. Laju macam aku kan. Dua. Macam mana? Satu je. Masuk balik. Macam mana? Lebih dapat. Dua. Dua kan? Ceritakan 5 perkara menarik tentang pasangan anda. Okey, soalan saya. Pasangan yang mana satu? Tak, saya ada pasangan. Astagfirullah. Bukan, saya ada 4 orang anak. Itu bagi pasangan juga. Kita tak panggil pasangan. Panggil anak-anak. Okey, 5 perkara tentang pasangan. Saya rasa dia ni, okey, dia macam terbalik tau. Tapi sebenarnya itu adalah dia punya menarik. Degil. Siapa yang menarik lagi? Sebab kedegilan itu yang membuatkan saya tertarik. Tak faham. Dia bagi nasihat dekat suami yang adventure. Betul. Bagus Suka dapat sering adventure. degil-degil kan. Sebab saya tak suka macam suami kan, siapkan saya kopi. Baik bang, saya tak suka. Oh, saya macam suka drama. Siapkan saya kopi. Kopi? Di kedai? Oh, dia macam tu. Dia ada option-option yang lain. Abang suka macam tu. Tanya tu. Okey, 5 perkara kan. Yang kedua, saya rasa dia, pasangan saya ni, dia yang paling saya suka, dia pandai. Dia Pandai dari bijak. segi apa? Mesti akak dia lagi pandai. Tak, saya cerita pasal pasangan saya. Dia akan masuk kakak dia. Siapa kakak dia? Saya tak tahu. Dia pandai dia bijak dalam semua perkara. Kalau kita nak sembang, kalau pasangan kita ni, kalau kita sembang pasal apa saja pun, dia boleh sembang balik dengan kita. Itu best. Nak gosip pun boleh. Nak kita nak cerita pasal siapa-siapa pun boleh. Nak cerita pasal benda yang kita minat boleh. Betul. Kalau tidak Setuju. ni kita akan cari kawan kat luar. Pasal tak biasa buat. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga, yang ni yang paling penting lah. Sebab dalam rumah tangga ni yang paling penting, dia pandai jaga aib saya. Sebab kita suami, ialah kita banyak benda yang kita buat tak betul. Betul. Setuju. Banyak sangat masalahnya. Cerita dah lah. Tak betul, dia pandai jaga. Walaupun dengan keluarga sendiri pun dia masih lagi jaga. Itu yang bagus. Sebab cerita dalam rumah tangga jangan bawa keluar. Orang tak tahu. Ini tak, orang perempuan lah selalu cerita tu kita pasal benda-benda. Tapi tu perempuan ke lelaki dah tahu. Tak payah cerita. Sebenarnya bagi saya tak payah cerita. Yang keempat, semestinya cantik. Dia cantik, dia subjektif. Bonus lah. Dia cantik. Kan ada lagu cantik luar, cantik dalam. Saya nyanyi. Cantik, okay. Cantik luar, cantik dalam. Cantik. Dengan sini. Sebab kita kadang-kadang cantik luar, dalam tak cantik. Ini cantik luar, cantik dalam. Okay, dia punya orang hati dia pun baik. Yang itu yang kita nak. Menjaga hati penting. Baru menjaga perut. Okay, yang terakhir, 5 perkara pasangan saya. Yang kelima ni, sebab saya ada anak, dia pandai lah. Pak dia. Pak saya. Macam kita orang tak ada macam berebut-rebut. Awak 1 sampai 5 kena buat. Jadi kita tak. Siapa yang ada depan kita buat. Kalau tak nak, kalau tak boleh sangat baru kita minta tolong. Kalau tak boleh sangat baru kita bagi hint.
Macam tu kan bagi. Dia Sebab tak, macam tu tak ada. itu yang pasangan dia kan dia tadi. Itu pasangan dia. Jangan macam tu. Baik. Tu. Astagfirullah. Kau tengok dia bahan. Dia bahan dia tengok. Tak baik mentakut. Cumpit tu bukan. Okay, next. Next, Mazia. Saya. Wah. Bagi dia macam ni. Banyak-banyak negeri apa paling best? Kenapa? Ini umum. Apa? Ya. Sebab kampung saya Perak, jadi saya pilih Perak lah. Sebab Pronunciation tu betul sikit Perak. Perak. Perak, okey, Perak. Begok yuk. Begok. Tapi saya tak reti sangat cakap. Ada Perak kat mana? Setiawan. Oh, Setiawan ke Perak sangat lah. Alah. Betul Setiawan. Janji dalam Perak lah. Ha. Apa yang best kat Perak Apa yang tu? best sebab Apa yang best kat Setiawan? dia dekat dengan Manjung kan. Manjung kan macam banyak betul. Apa, dia pasar raya. Dia macam Condong lah. masuk kampung. Pasar raya Baik. tu yang best. Kau keluar ada pemakan ada pasar raya. Aku fikir, dia ada, bukan dia ada mall ke? Dia macam ada banyak pasar raya. Pasar raya dia banyak, okey. Dia bukan macam kampung sangat tau. Sebab tahu suka. Ada apa kat pasar raya Ya, kan? sebab dia tak kampung sangat. Lawak, Sebab dia tak lawak kampung lah. sangat. Saya suka Terengganu. Terengganu? Ya, Terengganu Kelantan. Okey, awak suka negeri Terengganu kan? Terengganu sebab banyak laut. Aku tahu. Sebab dia suka Sebab lah aku negeri punya Terengganu suka. kan? Pasal awak orang Terengganu tak? Tak. Oh, Dia Selangor. dia tak best sangat. Sebab saya Selangor. Saya dah Bosan dah, bau bosan Selangor. dah, Gentuk bosan. sini bau gentuk situ. Selangor besar. Apa yang best Terengganu? Dia cakap pasal laut. Awak? Memang laut. Laut Terengganu lah. Ya. Sebab laut Terengganu kan laut Selat Melaka. Jadi dia sangat cantik. Maldives of Malaysia. Jom. Tapi saya lupa nak pilih Sabah. Walaupun saya tak pernah pergi Sabah. Lupa Tak apa. Okey, teruskan. Negeri apa tadi? Ambil Sabah. Sabah apa suka? Tapi saya tak pernah pergi Sabah. Kat sana kan macam banyak laut yang cantik-cantik. Okey, banyak-banyak negeri. Soalan awak tadi tahu. Banyak-banyak negeri. Negeri apa yang paling best? Awak jawab Sabah. Tapi awak tak pernah pergi Sabah. Tapi kan saya nak pergi Sarawak. Saya pun tak pernah pergi Sarawak. Saya macam curious. Saya suka Itu boleh jadi juga. Sebab tu boleh jadikan dia best. Yes. Sebab kita tak tahu apa yang ada kat sana. Sebab kita banyak sangat tengok social media kan. Dia banyak sangat laut-laut yang cantik-cantik. Jadi kita macam teringin lah nak pergi. Tapi tak kesampaian. Macam episod tahun lepas. Kat Sabah banyak Episod minggu lepas banyak yang hutan. pasal KK tu kan. Tak, orang perempuan selalu macam ni. Dia nak cakap, dia nak ketawa. Ya, So, mana satu? apa dalam episod KK? Kita dahulu lah. Oh, Adalah yang orang tu. Ada yang orang hiking nak tu. pergi. Kata Tinggalkan dia dah pergi. sampai atas. Tinggalkan dia dah sampai atas gunung. Tak apa, nanti aku Pergi tengok balik bawah episod. je. Episod 2 Episod dua. Okey, nanti aku tengok balik. Yang itu macam lucu lah. Tipa tertipu macam tu. Tapi memang Sabah best. Ya, kan. Sebab saya pernah pergi Sabah. Pernah cuba nak kata dalam hati kerja lah dalam 2-3 tahun kat situ. Memang tenang. Memang tenang. Kat KK je. Dia don't drive pun relax je. Tak macam KL kan. Drive macam kau lah paling lambat sekali kan. Kat sana Tapi kat sana relax subuh je. awal kan. Abang nak. Macam gelap lagi. Sana banyak hutan. Dia macam Macam sana banyak hutan. ya. Nanti kau boleh jumpa banyak monyet. Dah habis monyet kau. Kau suka. Makanan fresh lah. Tapi masak sendiri lah. Kalau beli dia lain lah harga. Tapi semua negeri best je sebenarnya, betul tak? Dia ada lah Ada dia punya. keistimewaan kan. Tapi bergantung lah pada kita kan. Kita rasa yang tu best, kita rasa yang tak best. Tapi apa yang tak best? Saya ada tak best kat Sabah. Boleh? Burger. Apa?
Tahu lah, saya experience buruk dengan burger dia. Saya tak pernah makan burger. Oh, Kat sebab, sana- sebab sos dia lain kot. Kat sana jangan bila kita nak teh tarik, kalau ada orang yang memang tak boleh, tak kena teh tarik kat Semenanjung kan. Kat sana kalau nak teh tarik, janganlah harap benda tu akan macam rasa macam kaget. Oh ya, rasa dia lain. Lain, dia lain. Patut kan roti gardenia kan. Kat sana Itu pasal- situ satu. Dia ikut laut eh. Dia memang lain. Itulah pengalaman pergi ikut laut dia lain. kerja kat sana sikit. lah. Saya balik saya suka Pulau Pinang. Penang Sepah Saya geleng bolong. Oi, nala. Sebab makan yang paling sur kali Penang Mana banyak tu. Banyak. Dia tak ada duk sana. Dia. Ni saya pergi dekat Kalau banyak ni, gila apa cakap? Taman Kalau banyak gila tu yang cakap. banyak Penang gila. gila. Banyak nala dah lah. Kalau apa? Saya pergi ada tempat ni Taman Tun Sadun kan. Taman Tun Sadun duduk-duduk. Abang Aminah ayah abang. Oi, syok kita syok. Mana? Syok ayah. Dia punya gaya. Teh tarik ada. Teh tarik ada kita cakap KL lah kan. Teh tarik ada. Teh tarik saya bagi teh tarik kontor. Syok. Tak, saya suka saya macam dilayan gitu sebab diorang sangat-sangat peramah. Betul. Diorang sangat-sangat peramah. Kalau lagi laju lagi tak faham. Wah, nasi kandar Lagi mana? geleng je Sebab lah. masa pergi dekat Penang first tu tanya mana nasi kandar yang dia sedap kan. Kalau pergi nasi kandar ambil sini, ambil lah yang clear apa. Sebab sana mana susu apa baking patata saya pun jenis tak faham. Jenis lah Serius dalam. Memang su. Dia yang paling best. Negeri yang tak best. Ya. Dah. Okay, next. Mana tadi? Mana dah? Ada apa yang disuruh? Siapa next lah? Siapa next? Sampai kat dia je macam soalan-soalan je. Kan, ni memang cuba buat lawak sikit. Cerita kelakar ke atau siapa yang anda kenal paling kelakar? Kenapa? Okey, cerita kelakar ni kena betul-betul dengar ni. Mana punchline, mana dia punya setup je. Jom, cerita kelakar Tengok. apa? Sekejap, saya masukkan dulu huruf. Tak, belum lagi, belum. Tak, yang tu kelakar ni. Sabar. Saya tak ada cerita kelakar. Cerita siapa-siapa yang kenal paling Saya kelakar? yang kenal paling kelakar. Siapa? Dalam family saya semua Tak family. kelakar. Tak kelakar. Lagi-lagi ucu. Family saya flip face. Memang Saya rasa yang cerita kelakar. Tak tahu. Yang tu kelakar sebenarnya. kita orang dia macam pada saya kelakar. Kita orang tengok cerita hantu yang flip face kan. Kita orang tengok cerita hantu. Ingat lagi cerita tu train. Lepas tu kita orang tengok saya, adik perempuan saya, adik lelaki. 3 orang. Okay, kita tengok. Lepas tu Macam Habis. cerita seram. Lepas tu tengok cerita tu. Lepas tu dah habis. Dia kena balik cari hantu. So macam tu lah. So kita orang sampai macam ada hantu tu keluar pun kita macam ada hantu oh ni hantu dia. Macam tu macam tu lah tu. Disebabkan flat face. Itu yang paling kelakar habis. Pada saya keadaan tu bila recall balik kelakar. Oh, itu yang kelakar. Kelakar pun subjektif. Yelah sebab kita ingat balik kan. Kau ingat tak kita tengok cerita train tu yang kita reverse balik cari hantu tu. Alah kau macam tu lah. So jadilah kelakar. Betul lah. Betul. Tapi kalau akan jadi kelakar bila terlepas lah. dia jadi satu kenangan tu, dia jadi teringat balik dia Ya. kelakar. Masa hamba. Betul lah. Macam Kan? kita recall balik cerita yang apa Gunung Kinabalu tu. Kelakar ke? Rasa Dia tertipu. pergi Gunung Kinabalu. Dah lah main betul ke bohong. Ini betul separuh, bohong separuh. Apa? Jangan invite dah lah. Kot. Kan.
Tapi kesian tau orang-orang players ni, perasaan dia lambat. Ya. Perasaan dia lambat. Macam saya sebelum berlakon dukung tau, dukung ni dah merubah dah emosiku. Dia jadi macam kadang marah 2 hari baru marah. Betul. Kadang kalau sedih. Marah siapa? Dia macam kita time tu kita tak marah. Soalan, kalau 2 hari baru marah, maksudnya bagi tahu balik, yang ni saya marah yang 2 hari lepas tau. Dia jadi marah seorang lah. Itu kelakar. Kelakar kata. Dia marah seorang. Dia rasa macam bila kita teringat kan, tiba-tiba rasa marah tu datang. Dah terlepas dah. Tak guna lah marah seorang dah. Itu. Kadang-kadang orang buat lawak pun dia macam, kalau tak betul-betul lawak dia macam. Habis kalau buat lawak 2 hari lepas tu bergelak. Kadang-kadang tak gelak. Kalau tak sampai Dia kelakar. Kelakar. kalau tak sampai, kesian lah orang tu. Kita macam okey, macam tu. Kalau dia gelak, maknanya win lah orang tu. Betul-betul punch lah. Saya nak gelak tapi saya punya tekak sakit. Saya tahan je batuk ni kerana gelak sangat. Tapi kan saya ada satu peristiwa yang diorang yang selalu cerita budak Senggong. Saya tak ada pun dekat kejadian. Apa? Cerita diorang adalah ini semua punca Abang Fizi lah kan. Masa pula? Tak faham macam ni. Sebab ni diorang main kejar-kejar. Awak tak ada. Saya tak ada. Tapi kan cerita ni memang berulang dan saya rasa kelakar benda tu. Apa tu cerita? Aku tak Dia kelakar masa main Police Entry tu. Diorang ni ialah main pun baik-baik. Lepas tu saya kata, tolong lepaskan. Tolong lepas hari ni saja. Dengan miss-miss tu dia bapak. Tahu tak dia lepas ada yang tarik sampai dia macam dugong tu yang seorang tu. Lelaki tu kan. Ya Allah. Lelaki aku, lelaki orang. Saya macam tu tak, saya nak cut lah tapi tak apalah, biar kesian. Kesian. Saya kesian. Saya tak benda tu. Masa kan Abang Fizi miss. Macam mana miss? Jakat lah ada seorang manusia ni. Saya dah cakap macam Angkat ni. macam ni miss. Balik. Siapa? Kalau awak lari, saya tangkap. Saya ni terror. Awak lari, saya tangkap. Dia lari. Saya tak ingat miss lah masa tu. Saya tangkap. Dia kecil je masa tu. Masa tu Saya tampak dia. Terus masuk dalam penjara. tapi memang masa tu kecil lah. Masa tu semua kecil lah. Saya pun kecil. Nah, itu sebab saya kata. Miss Itu sebab saya kata waktu yang paling lepas tu baru okey. Sebab ada benda kau tak lepas tu, macam takut-takut nak buat. apa? Betul lah, ketat lah. Dia tak lepas. Dia tak lepas. Bila dah lepas tu, Segan kot. Apa Tak, Abang bukan, Fizi rasa? Sebab kan saya selalu dengar cerita diorang je. Apa Abang Fizi rasa bila diorang act macam tu? kita cabaran lah untuk saya. Saya rasa macam sebab bila kita berlakon, kita kena jujur tau. Jadi diorang akan tersekat tau benda tu. Tak berani untuk keluarkan. So selepas permainan tu Abang Fizi sebagai cikgu diorang, apa Abang Fizi rasa? Saya rasa happy lah. Puas hati lah. Puas hati. Sebab apa? Bila kita rasa benda tu dah jalan elok, dia tak perlu kita paksa lah. Okay, tengok lepas daripada kejadian tu, korang dah boleh buat sendiri. Masuk bulatan, dah tahu dah nak buat apa. Saya macam okay. Tak ada meeting dah. Lepas tu tiba-tiba cakap apa Fizi mana. Saya tengok mula-mula tak nak cakap dengan saya. Lepas tu mula-mula semua dah. Ya. Tapi itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Kami budak Gen Z. Okay, minum. Okay. Minum. Kita minum. So air ni disponsor oleh Tuan rumah. semua Lazat. Dapatkan air ni di mana? Di rumah makanku. Dia paip rumah saya. Itu tak apa tau. Dia sebenarnya air tu jadi selagi sedap sebab ada seorang yang tadi yang daripada Gunung Kinabalu tuangkan. Oh iyalah, betul lah rasa macam ada vibe. Air daripada atas tu yang kita nak sebenarnya. Walau kat kaki. Ya Allah. Aduh. Seksanya nak gelak tak boleh. Apa gelak je lah. Nanti saya terbatuk-batuk. Tak apa, batuk. Tak apa, boleh je. Okay, next. Okay, last. Siapa? Abang Fizi, go. Saya ke? Go. Awak lah. Go. Sikit je lah awak. Sikit saya. Baik sikit Mazia. Last. Laju. Pengalaman ngeri yang tak mungkin dilupakan. Ngeri. Accident ke?
Accident. Tapi tak semestinya. Macam terlanggar crash, macam crash pun ngerinya. Ngeri juga. Ngeri sangat. Ngeri. Okay lah, pernah lah. Saya pernah accident sekali. Yo, motor. Kereta. Yang langgar pokok tu Ya. Kat rumah saya tu kan. Lepas tu dia tak tahu. Lepas tu saya rasa, lepas tu tular berita-berita yang ramai orang kena tempat lain-lain. Tapi cara dia sama. Dia macam letak tabung minyak. Oh. Ya. Sebab tempat tu macam sunyi sikit kan. Tapi masalahnya kan, aku dah kena macam tu, macam macam tu kan. Tu. Lepas tu, Tak ada apa-apa bocor. macam seminit dua, ramai orang datang. Dari mana orang tu? Siapa orang tu? Ngeri kan? Ada towing terus ke? Itu ada? yang Saya tahu seorang. Seorang kat rumah Bangi. Dia tak boleh Bahaya tahu betul. tu yang geram tu. Betul, bahaya saya sangat bahaya. Tahu buat apa? Keluar daripada kereta. Tak, saya duduk kat kereta. Ya. Duduk dalam kita. Okay, berani kan? Kat rumah Bangi. Ya. Ngeri betul. Ngerinya, masa orang tu datang. Dari mana orang tu datang? Saya yang paling Yang tu ngeri. lagi ngeri. Saya yang paling ngeri dekat Taman Layang-Layang kan, highway dua-dua hala kan. Saya nak membalik daripada Taman Layang-Layang ke sana. Kita orang daripada kereta peronda, apa tu kereta daripada sana masuk, boom, dia langgar tau. Saya daripada kereta tu, saya nampak orang yang berada tu gemuk tau. Dia melambung je. Wish, serius lah. Buat kan? Bila saya buka pintu nak pergi, saya patah balik. Saya tak boleh. Dia panas, dia jadi macam Lepas tu, apa jadi? Lepas tu, ya, itu saja daripada kita orang untuk podcast kali ini. Sebab kalau nak dengar lagi pengalaman ngeri, macam mana dia boleh melantun macam tu, nanti kita tanya. Okey, terima kasih. Hari ini bersama Mazia, bersama dengan Miss dan Mekarkut dan saya Fizi Skema. Terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama dalam Geliga Bersuara. Suara.